Aku tahu, semua orang mesti suka travel. Okey, jap. Apa yang korang tengok sebenarnya ni bukan dekat luar negara, tapi dalam bumi Malaysia sendiri. Pinggan dan daun pisang baik. Setiap nafas, setiap detik. Baru-baru ni aku decide untuk pergi road trip dekat Terengganu dan aku rasa tempat ni memang majestic gila. No wonder diorang kategorikan negeri Terengganu ni adalah negeri paling bahagia. Surprisingly geng, orang-orang kat sini semua baik-baik. Semua bertegur sapa. Aku tak tahulah, tapi ini yang aku rasa. Diorang ni tak lokek dengan senyuman tau. Episod Road Nusantara kali ini membawakan aku, keluarga dan juga kawan-kawan ke Terengganu Darul Iman. Kita dah sampai dekat R&R Temeluk. Rehat dulu sebelum sambung perjalanan ke Terengganu. Trip kali ni geng, aku angkut semua family aku dan juga family Abai Jam kita explore dekat Terengganu. Tapi kali ni lain sikit tau. Kita orang tak adalah sewa hotel ke homestay ke, tapi kita orang akan camping dekat beach side, tepi pantai guys. Selamat. Hai guys. Jauh berapa bulan jauh. Sampai je dekat Terengganu, disambut oleh Ia Ayah. Ni member aku lah yang duduk dekat Batu Rakit Terengganu. Oh, baik-baik, mantap. Bang nak siap orang. Ha? Tak apa, santai kita orang pun selekeh ni ha. Tengok. Memang rezeki kita orang langkah kaki kanan, dia orang ajak pergi makan kenduri pula. Salam. Ini Din. Inilah majlis kenduri abang dia kahwin. Kita orang belum sempat sampai dekat campsite, dia dah ajak datang makan kenduri. Kan aku cakap, orang Terengganu ni semua baik-baik. Tahniah. Kau tahu tak kenapa dia kata orang Terengganu ni paling bahagia sekali kat Malaysia? Kau tengok, kita datang holiday ni, dia jemput datang kenduri, makan free. Masih Din? That's why Mesti nak tambah sikit je. Kalau nak tahu kol bagai tu ni. pakai. Tak apa, boleh ni. Tahu-tahu datang macam ni je. Makan kenduri tu. Penuh pinggan ni. Inilah campsite dia, Sibling Cottage yang berada dekat Merang. So tempat ni memang special sikit. Kali ni trip kita orang tak ada pergi resort, tak ada pergi homestay. Sebab apa, semua tempat dah penuh. Kan musim cuti sekolah tau. So kita orang decide angkat semua barang, barang-barang camping, kita bawa camping dekat tepi pantai. Momen waktu malam ni memang syahdu geng. Aku cakap korang, aku tak tahu kenapa dekat sini tempat ni sejuk sangat. Waktu malam temperature boleh turun sampai 24 darjah Celsius. Dan anak-anak pun seronok main tepi pantai. Masing-masing pun dah lapar. Sesah je makanan apa yang ada. Malam ni memang kita orang nak berehat untuk simpan tenaga program besok hari. This is the moment. Macam ni jadi dah. Tapi sebelum tu kita enjoy dulu nasi lemak yang Ai bawa. Kita buat nasi lemak dulu pagi ni. Lepas tu kita pergi cari lauk untuk tengah hari pula. Kita akan mancing dekat laut. Okey, menu kita pagi ni nasi lemak. Nasi lemak telur mata dengan ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah.
Sedang lagi. Telur mata, telur rebus. Telur rebus. Pagi ni memang plan nak jalan-jalan kat Terengganu. Tapi sebelum kita berjalan kat Terengganu ni, pagi ni Ai ajak pergi mancing dulu. Alang-alang jumpa kita mancing sandak sotong dulu dekat belah-belah pantai tu. Dekat je, tak jauh. Lepas tu kita orang akan cari lauk untuk buat masak malam ni dengan tengah hari ni. Katanya ada celup tepung. Ai celup tepung je. Kita buat celup tepung kalau ada sotong. Ni specialty saya ni memang celup tepung. Macam mana pun kita campur sotong. Yeah. Tapi yang penting, kau tengok kat belakang ni, dia dah bawa kan kelapa ke tu. Ada kelapa lah. Coconut shake weh. Sebelum tu kita kena bancuh tuti dulu. Jangan lupa. Kita ni ada enjin, pakai enjin, two stroke. Tuti wajib. Quick silver. Macam dah panas balik ni. Okey, macam ni. Sebelum kita sambung video ni, aku nak share kat korang macam mana aku tidur dekat campsite tepi pantai ni. Sebenarnya aku bawa rooftop tent daripada Tulu. Dulu sebenarnya aku tak tahu tau. Aku tak terfikir pun boleh tidur atas kereta sebenarnya. Ada kemah yang boleh dinaikkan atas kereta. Memang style gila. Actually, this is a good collaboration dengan bersama Huha TV, which is Huha TV dikenali dengan outdoor, recreation. Basically, rooftop tent daripada Tula actually is designed for elevate adventures by creating a home away from home. Dia sesuai pakai dengan roof bar daripada Tule. So roof bar Tule ni dia ada dua jenis. Satu yang square, satu yang jenis wing. Kali ni trip Huha akan jadi lain sikit sebab kita akan explore satu Malaysia, nature wonder yang ada dekat Malaysia ni gunakan rooftop tent daripada Tule. Tak sakit sangat pun sebenarnya. Ini rolling ni wayang kan. Tadi kita try rolling kat Tenggiri tapi tak ada lagi. So, Ai bawa pergi cari kerisi. Kita akan guna polo. Dan ikan kerisi tu kita guna untuk apa teknik tu? Pelampung. Kita akan guna teknik pelampung pakai ikan kerisi tu. Kalau sampai Terengganu ni sebenarnya dia terkenal dengan aktiviti mancing kan. So nelayan memang banyak dekat sini. So kita ambil lah kesempatan ni untuk memancing juga. Dah lalang ada member kaki mancing. YouTuber pula tu. So sebelah sana tu kalau kau tengok pulau tu pulau Bidung tu. Dekat je dengan sini Pulau Redang. Situ Redang. Lucu pula. Ada. On camera guys. Yes, on camera kosong. Macam teruk lah. Dah lah. Dia lucut lah, dapat tadi. Aduh, wai. Tak say. Oh, dapat ni. Dapat ni. On kamera. Ui. Yes. Dua ekor. Kunyit sedap goreng ni. Nak ambil Kunyit maknanya bawah tu sukun. Penuh ni. Full house. Oh, besar lagi. Boleh lah boh. Yang kita goreng macam ada kat ye kisi. Itulah ingat nak buat asam pedas, lepas tu kita goreng. Asam pedas apa? Asam pedas kisi kalau asam pedas kisi. Pedas kisi lepas tu goreng manis hak. garing.
Oh jadi boh. Cari 2 kilo cukup ah. 2 kilo 3 kilo. Macam ni jadi dah. Nanti kita lepas je 6 biji botol ni. Kita tunggu je lah sambil main khisi. Jadi tak ada membazir sangat. Kita tahu sotong kat tengah laut. Kita lepas je. Macam ni cara dia. Mula-mula pelampung kita duduk gitu lah. Bila sotong pegang, pelampung dia naik. Bila dia naik macam tu kita nampak lah. Untuk aku ni sebenarnya pengalaman pertama aku tengok teknik pelampung untuk tangkap sotong. First time tau. Sementara kita tunggu sotong makan umpan tu, kita mancing lah ikan kerisi dulu geng. Dekat sini banyak betul ikan kerisi. Tak lama lepas tu Dapat dah seekor sotong Borak. Tupak sebenarnya teknik pelampung ni tak adalah sentiasa korang dapat sotong tu. Kadang-kadang tak dapat juga. Macam sekarang ni ada time dia makan, ada time dia tak makan. Tapi kali ni kata Ai dia kurang frenzy sikit. Kalau tak, letak je dia dah makan. Letak je dia dah makan. Kali ni memang dia tak berapa nak frenzy sangat. Wow, mantap guys. Bagi lancet dulu. Habis kayak. Lagi jangan bagi pegang muncung dia. Biar dalam Oh, besar guys. Yahoo! Huha! Double. Mancat. Tak ada ke ni gancu. Apa? Saut tak ada. Dah habis dah sesi. Balik. Nak masak pula. Sesi masak. Sambil-sambil tu air trolling lu Tenggiri. Tengoklah sampai ke darat. Kalau dapat Tenggiri kan. Lepas ni kita nak masak asam pedas. Bini Ai buat asam pedas guys. Let's go! Let's go! Aduh, ni orang geng. Besar ni. Besar sangat. Oh, besar sangat. Kan ni cari tadi tak dapat ni. Abang ni dapat. Awak kan ni. Ni balik rumah jangan masuk. Di utup dinding. Dekat dinding. Buat biasa. Aku tak tahu macam nak cakap dengan korang, tapi sotong yang fresh baru tangkap kalau dimasak memang sedap guys. Sekarang ni sebenarnya cuaca dah macam mendung kan. Rasa macam sayur-sayur dah hujan. Sebelah sana dia memang hujan lebat gila tau. Macam dah panas balik ni. Sementara tu kita masak celetuk. Kebiasaannya lah kan, kita akan pergi ke kedai untuk makan celup tepung. Tapi kali ni lain sikit guys. Sotong, udang, ikan kita buat celup tepung, tapi dekat campsite. Ai yang masak. Pantai dekat belah-belah Terengganu ni dia ada satu vibe yang lain sikit tau. Pantai dia cantik, bersih, air dia memang jernih. Puas hati lah kita orang camping kat sini. Legend kau balik ni daripada Batu Raki.
tangan pula. Yang rasa dia lain sikit. Oh dah. Ikan ni. Masakan celup tepung ni adalah masakan khas orang-orang Terengganu. Kalau kau nak sampai kat Terengganu ni, mesti wajib try makan celup tepung. Makanan celup tepung ni dimakan dengan udang, dengan seafood lah. Biasanya sotong dan juga kadang-kadang ikan. Untuk aku lah kan, celup tepung ni memang sedap. Tapi kalau kau makan fresh baru lepas goreng panas-panas, lagi sedap. Guys, celup tepung air. Padu lagi. Orang kalau datang Terengganu pergi kedai celup tepung. Ini kita datang Terengganu, celup tepung datang kita. Mana sungguh. Senggugut. Kenapa nak senggugut? Senggugut pula sorry. Sesungut. Abang saya. Kan? Tapi kita nak asam pedas pula. Malam bakar pula. Ikan lagi. Kena bakar malam esok tak? Kena bakar malam esok. Boleh. Semua boleh. Petang tu cuaca macam dah mendung, hari pun nak hujan. Tapi budak-budak ni dia seronok main kat tepi pantai, mandi laut. Memang best guys. Pedas. Macam pedas ikan kisi yang dikit tadi. Berapa ekor? 25 ekor. 25 ekor. So separuh kita goreng, separuh kita buat asam pedas. Paste ni sampai ada habis Ni kita blend bawang apa semua kita blend. Ni paste adai. Ada kim. Ada kim. Ada kim. Malam kan saya ikan bakar sikim. Ni asam pedas sikim. Oh, siap betul. Suasana petang tu kita orang santai-santai je lah sambil siapkan masakan untuk makan malam. Anak-anak pun main-main kat tepi pantai. Alhamdulillah lah sepanjang trip ni cuaca memang mengizinkan. Tak berapa panas dan sejuk je. Tadi kita dapat ikan kerisi dalam 20 lebih ekor. So kita makan asam pedas. Jom. Oh. Jadi boh. Kayaknya aku rasa lah tadi. Oh sedap oh. Rasa kena dengan kerisi goreng pula. Memang sedap. Oh baik lah, baik. Dia mahal. Kerisi ni tips je, kau kena goreng garing-garing. Oh dia jadi macam ni, rangup. Sebenarnya malam tadi cuaca memang sejuk gila weh. Aku tak tahu kenapa kat sini, dia tiap-tiap dah 2 malam lah kita orang kat sini. Memang sejuk gila. Dan dia punya environment dia dingin. Mungkin sebab cuaca sekarang ni musim hujan kan. Tapi tak adalah hujan dekat campsite kita orang tak adalah kena hujan yang teruk, tapi sejuk. Sejuk gila. So pagi ni kita akan cari breakfast dulu. Hari ni kita akan explore negeri Terengganu. Kita tengoklah sampai ke Kuala Terengganu. Kita akan jalan-jalan, tengok apa yang ada kat sana. Dekat Terengganu ni pagi-pagi kita cari nasi dagang. Duduk di Gobadok. Pasal makan tadi adalah roti canai telur. Makanan dia tu memang sedap lah. Dari segi kuah dia memang tekstur dia memang kena lah. Dari roti canai telur dia memang lembut lah, lembut. Kita orang tak adalah makan kat sini sebab ramai orang. Lepas tu meja pun tak cukup. Kita orang bungkus, tapau, bawa balik. Tapau je guys. Tapi servis kat sini memang laju kan. Laju apa je? Rasa macam baru 10 minit, tak sampai 10 minit tak sampai 10 minit, dah sampai dah makanan. Banyak pula tu kita orang order. Selalu bawa pelancong ataupun customer daripada seluruh lah. Boleh katakan pergi pulau pun, pergi jalan-jalan. Yang penting kita singgah makan di nasi dagang. Sini special nasi dagang dia memang sedap.
Pagi ni kita orang enjoy suasana tepi pantai sambil breakfast nasi dagang sebelum bertolak ke Kuala Terengganu. Ni guys, kita try ketupat sotong. Tak tahu dia ada sotong dalam ni, ada pulut. Ni kuah apa ni kak? Santan eh? Santan. First time try. Sotong tepung. Tumpah. Kita try ya. Bismillah. Dia ada pulut dalam tu. Dia macam pulut. Kalau sotong ni dia rebus kot. Lepas tu rendam dalam santan. Sedap. Tapi harga dia rasa sikit lah. RM20. Alamak, terendam sudu aku. Korang dah sampai sini, wajib singgah dekat Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Jabatan ni sebenarnya siap dibina dan dirasmikan pada tahun 2022. Baru je lagi. Jambatan Angkat ni sebenarnya ikonik kalau sampai dekat Kuala Terengganu. Dia adalah jambatan yang menyeberangi Sungai Terengganu. Kita sambung lagi perjalanan terus ke Pasar Payang. Okey, jom kita pergi jalan-jalan dekat Pasar Payang. Let's go. Aku tak tahulah, tapi aku suka vibe dekat Pasar Payang ni. Dekat tingkat bawah ni ada macam-macam jual barang-barang makanan buatan tempatan. Aku suka serunding ni. Kalau makan serunding ni, memang tak boleh berhenti guys. Nak rasa sikit boleh? Mana yang paling sedap sekali? Sedap yang special lah. Oh lemak, tangki sikit. Betul. Okey. Yang special ni dia lebih rempah. Lebih rempah. Rasa. Sedap Guys, kalau datang Pasar Payang, yang ni memang wajib beli bawa balik. Ni yang ada sos dalam ni? Ada sos dalam. Kita dekat Pasar Payang yang lama. Kat sini banyak shopping barang-barang makanan. Pasar Payang 1 ni, tingkat 2 kau nak cari kain-kain, kau naik atas dekat Pasar Payang 1. Kalau Pasar Payang tadi, Pasar Payang 2 lebih kepada makanan lah. Kau macam nak makan-makan ke, serunding, kopok leko, kopok-kopok, semua pergi Pasar Payang 2. Okey, habis je shopping dekat Pasar Payang tu, kita orang decide untuk balik rehat-rehat dekat campsite lah. Sebelum tu, kita orang singgah dulu makan tengah hari dekat sini. Sebenarnya aku tak ada plan pun nak makan kat sini. Cuma kita orang singgah kat sini dan try dia punya kari kepala ikan merah. Memang sedap gila. Jadi aku buat video ni untuk share kat korang. Kalau nak datang dekat Terengganu, mesti singgah kedai ni. Petang tu kita orang sampai dekat campsite. Kita orang santai-santai je sebab menikmati suasana tepi pantai dekat Terengganu ni memang best tau. Jangan duduk lama-lama dekat pekan tu guys. Kita enjoy dekat tepi pantai. Tapi kali ni saya buat coconut shake ni, special gila. Hari ni kita buat special sate daripada Ai dan Cikim. Diorang datang daripada Batu Rakit, datang lagi petang ni. Semalam dah datang kan. Hari ni diorang datang buat sate guys. Special lah. Masih kat Ai. Mantap Ai. Ni aku buka kedai sate Ai Woo! Kena sate tepi pantai guys. Tak tahu nak cakap apa dah ada. Sate ayam. Pergi lah. Kena kuah sate. Kuah kacang lah. Lembut 2 hari lembut. Perap. Hebuk nah. Mantap Ai. Mantap Ai. Ikan boleh, sate boleh. Buat apa lagi? Sata boleh?
Malam tu kita orang santai-santai je, enjoy pantai dekat Terengganu ni. Tak tahu ada kat sini ada banyak je campsite dan juga banyak je pantai-pantai yang kita boleh camping, tapi tak ramai sangat orang yang camping waktu ni tau. So aku rasa tempat ni memang epic dan untuk spend time dengan family memang puas hati lah kat sini. Biasa raya je buat sate. Special sikit hari ni. Sekarang ni kita nak buat coconut shake. Air kelapa. Lepas tu kita letak isi kelapa sikit. Taruh blender lagi ha. Aduh. Dah duduk tepi pantai ni, air kelapa memang wajib guys. Tapi kita bukan buat biasa-biasa tau. Kita buat coconut shake. Padu-padu. Dok. Ini daripada Terengganu punya dok. Padu ni. Susah nak dapat. Aiskrim. Sekarang dah pukul 9.40 sebab ada ikan kita nak bakar. Air buat dia punya paste chicken, ikan bakar. So kita akan makan ikan bakar dulu dengan kuah asam. Dah pukul 10 lebih kan? Nak masak nasi, nak makan nasi. Dah makan sate dulu. Dengan ada sotong kat sini. Kita mendapat sotong lah. Ni sotong beli guys. Sotong beli. Mabang tak? Mabang yang kita candak tu. Mabang yang kita tangkap. Pasal ada kerapu lah kita beli. Tak dapat kerapu, kita beli tu dia. Kita bakar. Yang penting ini dia. Ni yang aku cakap kau. Tak, aku cakap serius sebab yang ni dia ubah aku punya persepsi terhadap ikan bakar tu. Selama ni macam kita rasa macam ikan bakar, masak bakar macam tu tak best tau. Bila kau letak paste ni, kau tak payah letak garam, asam, tak payah. Semua dah ada dalam tu. Dia bakar je. Kau sapu-sapu, kau bakar je. Memang jadi weh. Aku beli banyak gila. Kat rumah aku makan dekat pakai oven. Bentuk ni berapa banyak ikan? Untuk satu pack ni untuk ikan yang saiz ni ngam. Saiz kilo. Lebih kurang saiz kilo ngam seekor. Untuk satu pack ni 250 mm. 250 gram. So kalau korang nak, aku boleh share dekat bahagian description. Paste ikan bakar tu, kau tekan kat link bahagian description. Tak, memang padu. Aku promote ni sebab memang sedap. Aku beli sampai 10 hari. Habis dah. Gila guys. Ikan bakar dah siap. Aduh dia punya paste ni berasa. Kau tak perlu nak perap lama-lama. Sapu je terus bakar. Lembut. Okay geng, kalau korang dah sampai kat Terengganu ni, rugi kalau korang tak singgah dekat Pulau Redang. Let's go! Perjalanan daripada Jeti Merang ni nak sampai ke Pulau Redang mengambil masa lebih kurang 30 minit je kalau naik speedboat.
Tapi keindahan yang bakal korang tengok ni memang next level, geng. Kita dah sampai spot yang pertama. Sampai je kat sini kita kena buat water confident dulu lah. Kalau geng-geng yang tak pernah masuk dalam air, pakailah jaket. So nude untuk water confident. Oh, air dia jernih siap. Dekat sini nama dia Pulau 5. Sebab dekat Pulau Redang ni ada banyak pulau-pulau dan yang pulau kita pergi ni dia ada 5 buah bukit lah, 5 biji bukit lah. Kita rehat dulu, makan nasi, lepas tu kan kita sambung. Bila korang ambil chartered boat package ke Pulau Redang, biasanya dia orang akan sediakan makanan tengah hari untuk korang makan dekat pulau ni. Terengganu. Tak komplit lah trip korang kalau sampai dekat sini tanpa tengok penyu. Penyu ni merupakan simbol penting dekat negeri Terengganu ni. Haiwan ni adalah khazanah negara yang tak ternilai. Kehadiran penyu ni sebenarnya melambangkan keindahan alam semula jadi serta pemuliharaan hidupan marine. Secara jujur lah, aku memang impress gila dengan keindahan alam yang ada dekat Terengganu ni. Next time aku akan repeat lagi jalan-jalan dekat Terengganu, guys. Let's go! Itu saja video road trip Nusantara Huha kali ni. Kita orang bawa korang jalan-jalan dekat Terengganu. Terima kasih kepada korang yang menonton video ni daripada awal sampai habis. Aku dah barai sebenarnya kemah-kemah kemah semua ni. Dah pukul 10 lebih lah. Tak gerak-gerak balik lagi. So, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Huha!